การเล่านิทานอาจจะเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กน้อยและผู้ใหญ่ การฟังนิทานอาจจะเป็นการรับรู้เรื่องราวมุมมองประสบการณ์และวัฒนธรรมของผู้เล่านิทานมลายูชุดนี้จัดทำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศมามังกรชัยศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจัดเก็บนิทานมลายูณพื้นที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสพ.ศ. 2568Pagi Soba. Kita dengar pagi Soba. Pagi Soba. Pada satu jamih gitu, pada satu kampung halaman itu dari kampung tu biasalah. Sepo kampung golek ke ramai-ramai lah kampung yang dulu ni ya golek ke ya duk. Tepi sungai, ada baru, ada tebore, ada benek, dah. Bo siapa piye wak baru, pakai wak benek baru. Benek baru ni padi yang nak masak nu lah dekat-dekat dengan kaki boh padi masak ada-ada hujan mari dulu. Dah kena duk mengetai dengan perahu apa kadang-kadang tu. Padi baru. Padi tu boreh tadi. Dia buat padi lepas pada padi baru tu. Takut tu boreh. Buat bekas mi apa lewat boreh tu boleh ke. Buat benar. Ada kampung yang dulu ni. Kalau perol mu, perol kubah apa itulah. Pada sebuah rumah ni. Satu buah rumah ni ada mak ya seorang. Anak jatah seorang. Pada rumah tu. Ya duk dua beranak itulah gopok yang mati dah. Anak ya pun juruh. Duk ngamuk ya jangan ngaji Quran. Ngaji Quran pun gomok ya pun tak ada ngaji cara mana. Gak ulih lah baca oleh botol mana tu. Duk ngaji Quran ajah maji anak ya tu boleh lah kodak-kodak tu. Anak ya pun juruh. Sampai pi wak benda wak apa wak benda duduk tolong mak ya lah. Awang tak ni dah. Moga susah dah. Nak mak ya nak tagi duk pondok. Tak ada orang duk sekali. Nak tagi ngaji jauh-jauh. Moga susah. Buat kerja nak sarang anak ngaji. Anak ya pun duduk dengan mak ya. Duk gitu. Boleh dah lah. Pakai zaman gitu. Umur 20 lebih ni kan. Tengah kuat dah lah. Berasa dah lah nak bini. Awal tak ni tu. Awal tak ni pun. Kecek kira ngamuk ya lah. Yata mek. Awal ni masa nak bini dah. Yata. Pamek yata. Kamu nak bini lagu mana, wai? Mek ni, orang susah payah ya tu. Dekat dah dua benda, duk nane, dua umur. Nane ubi, nane jagung, sekolah cik makai, yang itu ya sekolah cik makai itu ya. Ada lah tanah demo tu, hak itu tu ya tu. Hak repok mutaruhnya. Boleh dua cik makai ya tu. Nak duit banyak-banyak tak ada ya tu. Kalau nak duit buat belanja kena jual lembu, jual kubah ya tu. Duit taruh kita tak ada. Faham anak awang ya tu, anak ya tu tak apa lah mai oh. Aku nak pergi buat kerja tengok dulu ya tu. Bila-bila cari tengok retina. Kuasa nak bini sungguh-sungguh dah ni. Ya yak kat mak ya. Mak ya pun
Dia betul lah kata minta anak demo tu, minta anak demo ni. Duk kecep sorak lagi mari kata susah payah tu ya tak belah lah ya tak mek oh. Anak mau belanja mahal tu. Ya tak. Kita pergi cari tengok ada yang setuju dengan kita mek oh. Mek ya tak ada apa. Pas mau nak pergi lama mana ya tak lama dah mek oh. Aku kelek. Aku itu aku kelek. Dapat nak pergi cari jalan apa-apa ada. Ya. Tu awal tu rakyat komek ya. Sudah menyedang buat benda ke apa rakyat. Ya po, sipai buku saya lah. Ambil baju buat 3 lah, kasarung buat 3 lah. Bubuh oleh buku saya lagi. Ambil bisa badik ya dia dah buat semua tu. Buku saya lagi tu kan. Jalan lagi. Akah pada kampung ya lagi kan. Temu sebuah kampung. Temu sebuah kampung saat ni tu. Jadi berada letih situ tu. Temu ngasak orang tua. Temu ngasak orang tua saat ni tu. Dia tanyalah orang ikut mana ni. Orang tu kata Mbak ni tak ada lagi ke mana jadi tuju jadi itu sangat ya tak. Cuma duk berasa nak bini ya tak ada cari tengok retino ya tak. Kalau mana betul setuju dengan kita tu. Boleh bini ya tak. Dia tak setuju dengan kita ke tak ada lah kita orang payah. Orang tua pun tak ada dah ya dah oyak ke chat tu. Datuk tu. Kata, tak ada apa dah. Oh, buku bini ni dah ada semua aslinya boleh lah. Lepas tu hubungan tu pun tanyalah chat tu kat mana chat? Chat ni bermulak dia mau buat nak make kayu tak bukai. Nak buat tadika. Chat tu kata. Buat di sejak itulah. Kayu kena harap dia tak bukit ni turun mari harap dengan kubah buat betul buat turun mari ya tak. Ada banyak juga lagi lah nak boleh sudah ni. Hawan ni kata molek macam mujur itu. Mau boleh tolong tak awak nak tolong kan tolong kau orang tak ada dah tolong duit tak ada ya tak. Tak boleh tolong kan tolong orang boleh mau pergi tolong atau awak bagi tengah ni. Hawan ni pun. Cik tu patut hujan nak tidur mana ya tu tak ada tempat tidur lagi cik. Cik tu pun ajak pergi tidur rumah ya. Ya pergi lah. Dah tidur rumah cik tu. Kata curah pagi sah tu. Cik tu pun ajak ya tu baik kedai kopi. Kita cetak dengan kedai kopi pun. Kena nasi kabu po pakai cuk saya po siap ke. Gi nak bukit lah. Herat kubah sakut betek. Herat kubah gi nak bukit nak ngerat kayu ni zaman itu tak ada sepolan ni. Herat yang kubah wak betek dengan kayu itu ya. Herat kayu turun. Nombor siapa tu ya? Ikat kubah gapo sakuk batai potok kayu po pas bukit dengan kapung saat ni tu jalan nak gitu beh wadah je bo kata sipai kubah gapo ke bubuh kayu dah klik muskat jalan sampai dicarak tu ya rebai zuhur lah nak klik maya zuhur rumah. Takut ada muka mengerat. Kena maya zuhur kok carak. Belah-belah beradung ke nasi buku. Pada nasi buku pun dia mau buku dalam upih itu yang dulu dah. Lak nama keke tabe. Keke we bak
kewe jemur kering bakal lepas tu ke lepas tu lah lak nasinya ke tawa sambal gage ulai celok pa pucuk-pucuk kayu ni mau kutek mek kat tepi carok kat tepi di kau ada mudok gi narik tu ya ada belakang pucuk-pucuk kayu tu pucuk putak macam-macam lah. Dah makan nasi pakai maning-maning semaya Zohor po pada tu po dok kati tengok lah awan ni atau rajin kedak buku semaya bay po ni oh ya po siapa bayar semaya ke semaya datuk tu tak apa kan ni weh jadi semaya bay yang jadi tak ada kena tipu kelai aku bagi tak kayu masjid sipai kayu pun maya asal masjid pun kelai mai seolah dia mai gila lah lepas dia tu kadang-kadang cek tu jadi tak imeh maya duk buat jemaah 3-4 orang pun dia tu kadang-kadang dia mau kalau dia nak jadi tak imeh ya pun boleh lah jadi tak imeh duk semaya tu Bo kata itu kan habis hingga kayu apa dia apa boyak ke datuk tu kata cemon ni tak boleh duduk lama dah mon ni tinggal mai duduk rumah sok orang ni atau marilah dekat dengan seminggu ni pasal bimbel kok mai asal nak kelek dah wei pacar tu pun tanya lah kata faham nak cerita nak temu dok gi tak apa tak cak nyekap temu tu ya tak ambo sana kelek cari mek dulu lah faham datuk tu kata kalau lah nak kelek pun mengerti kelek sok kata betul lehnya datuk tu saat ni tu ada anak tino duk ngaji pondok tu kan anak tino ya kelai mari pas pondok kami dulu ke sekolah beklan ni dia mengaji bahasa nada kita itu anak ya pun kelai pondok ke jadi boleh tengok lah ya pun dosak lah anak tino itu saat ni kata orang mana dok ayah ni kita ada tanya apa lagi masuk rumah dia pakai dia pun tengok cerak dah lah wan ni tengok cerak awan ni kan datuk tu pun tanya lah kata anak dia saat ni tu setuju tak setuju dengan wan ni kalau wan ni nak dia hati nak tu pun sanggup dia pun tanya lah wan ni kata ada budak tina Mutra tengok ya tak setuju tak setuju ku ajak yang di rumah dah datuk tu ayat kan hawan ni pun tengok budak tina tu lah setuju juga kata jangok ya tak mau tak podah lah kalau cewek atau itu lagu tu ke kata budak tu duk ngaji kata amo kita tak mengaji agak komik duk ajar itu lah kata tak apalah cewek tak kecek kecek mari kak ya unga kanak tu nak kelek gi cari mak ya dah cerita tak apalah kalau mu setuju lah kan mu kelek yak kau mek mung lah kata mu temu dah retina hak mu nak menikah ya pun kejut lah royak lah kata anak dia itu para tok tu saat ni tu jadi betul lah jadi tok kotek ada apa lah awan itu boleh yang jadi natu tok kotek ya lagi royak kompak ya kata tok kotek we anak ya itu semua masuk minta lah mak ya tahu duit tak ada we itu tak apa lah tujuan duit tu ya tahu mak kalau dia itu mak pergi masuk minta dah lah mak ya pergi masuk minta
Sok minta apa sudah nikah wak puluk apa semulai lembu padalah. Moga lembu huai ada wak puluk nyamuk semulai kubah apa berjuruh. Dua orang tu pun dah gitu. Dia berasa kata bini dia ni jadi pandai lah. Moga budak ngaji pondok. Perti agama jadi bahasa ngak tua apa segala semua tu. Wah, hati wan itu saat ni tu rasa kata dia ni kurang sangat lagi dengan hak agama. Rasa nak pergi mengaji tambah. Ya pudo nung lah tapi wak benda tapi do mai lagu tu tak ada apa. Do sabu perlu sekat dia dok mikir sekat dia nak minta pergi mengaji dia tak bergamuk. Moga bini dah ni kan payah lah sikit. Ingat susah payah. Do hari tu bini yang nampak dia rusing tu tanjung. Abang-abang ya tak. Adik ni dia perhati tengok nampak benda rusing ni lama juga dah. Lek rusing buku apa bah. Kita ni laki bini dah. Boleh lah sorak kira ya atau lagu mana. Hawan pun royak lah bini ya. Kata adik. Abang ni ngaji tak ada banyak. Ya terbobo boleh jadi imam semaya. Tapi bak agama ni abang duk rasa tak cekak lagi lah. Nak berat pipin langit adik masuk surga tu. Ya tu. Dia ke bini ya. Bini ya pun tanya lah. Lepas tu abang buat lagu mana ya tu. Ya tu kalau adik tanya turut hati abang ni. Abang ni rasa nak pergi mengaji tambah ya tu. Tapi lah adik ni lah kena duduk lambai mak rumah ni jadi susah payah agak. Tapi ni ya po. Awak tu lelaki kata nak pergi mengaji saat ni tu. Pada rumah pergi lembu pergi kubah ke apa dia rasa tak ada susah payah. Lembu pergi boleh duk alih kubah apa boleh duk masuk tep-tep duk celung pun juga lah celung boleh lek pagi ke lepas boleh. Moga dak buat kerja dua-dua semua dah. Ya po ya ko be ya ta be. Kalau lah be nak pergi ngaji ni ya ta kerja airline ni adik boleh buat belaka ya ta. Tapi hak adik tak boleh buat agak biar galau lah be hak adik tak cekaknya hak lain tu adik boleh buat belaka nyendung ke apa. Yo yak ke abang. Abang ya po. Tak apalah ya kalau adik boleh sanggup situ je. Biar galau, biar bekas semua macam tak apa. Bersanggup kelek mari buat dia tu. Tapi kalau adik letih lah lembu kubah ke apa kena duk bercara. Kalau adik duk ngamuk tak ada ke apa ni mau main kubah jual apa tak apa ya tu lembu-lembu mana tu. Boleh duit buat makan hidup. Ya tak. Bini dia pun tak ada apa sanggup situ. Bo sanggup situ. Dia apa? Buat siap lah. Baju apa bini dia apa buat tupak buat apa lah. Moga abang nak pergi tutup ilmu ni. Lepas nak pergi ngaji pondok. Kalau mudah-mudah kita duduk jabat nak pergi ngaji pondok. Hak masuk-masuk ke pondok dalam, pondok meneramuh. Jadi jauh lah dengan kawasan jabat ni. Lepas berjalan kaki. Yang itu teban-teban sangat naik kubah. Yang dulu ni. Dia buat siapa kan berjalan. Wak janji ye lah kata dia tu. Nak kelek mewak benda. Bo kata sudah mengetek persiap rumah dia apa. Wak nasi baru apa sudah ke. Dia pergi pondok.
Gi duk di pondok tu. Duk pondok. Gi pondok sana tu. Tengah-tengah duk gi tu. Sampai di satu tempat tu. Ya temungak orang tua. Satu orang. Si orang tua sana tu tanyalah. Awal ni. Awal nak pergi mana? Receh nampak buku dengan bukan makan apa cukup dekat ni lah lagu-lagu ni. Nampak nak pergi jauh. Awal tu pun lah kata ni amor ni nak pergi pondok cel. Tapi rasa tak ada bini dah amor ni pun. Tinggal duk ngamuk. Kau mau duk seorang gitu. Duk pasal tak ada atas pi nak tinggal. Awal ya duk seorang. Pacar tu saat ni kata Hawan ni nak pergi ngaji lah ni deh. Oh, mau ni nak pergi duk pondok ni tutup ilmu lah. Dia pandai lah agama ni kata. Nak boleh kelai. Boleh buat wajah nak. Dia kata sikit lagi. Mulai kata cik tu kata well. Ngaji ni tak ada nanti kata itu ngaji boleh mengaji sokmo sampai bila-bila mengaji kalau kita cekak sedia ke kata. Tapi cik ni nak pesan so kau ni. Wen nak hidup pondok ni. Cik nak pesan kau ni. We kena sobat. We ti sobat. Cik nak pesan kau di tu ya. Cik tu pun. Cik tu bo ya sudah kecek tu. Ya pun. Oh ya aku. Awal tu tak pacar nak gira awal tu. Tak boleh duduk lama dah ni. Cik dah lama dah muda bimbang. Pak budak tu tak tak apalah cik Ambo start lagi duk asal nak pergi dah. Pergi dulu testa. Ya apa? Lepas ada makan bekal duk kecek dengan datuk tu. Tak ada itu lah. Tapi apa duk fikir wah datuk tu kata saat ni wah cik tu kata saat ni kata aku ni berat benar kalau lagu tu hak agama ni. We kena sobar berarti sobar. Lagu mana dia kata? Kau tambah keyakinan Hawan saat ni tu berasa nak ngaji agama. Lalu tu ya beradu teh apa sudah siap jalan pula saat ni tu hendak kepada pondok yang termasyhur terkenal. Dalam tempat teh tu ki siapa pondok ngamuh ya tu jauh jugalah. Makna tersahari berjalan ni juga. Pagi tu ni berjalan mungkin jalan mudah. Jalan bekas kubah lorang gitu ya. Sehari berjalan ni gitu. Esok ke ni pulak pun siapa pondok. Karena tu sehari lebih juga lah. Ya apa? Jumpa dengan babo. Ya lah babo itu tu. Kata ya ada bini ada mak. Tapi ya besar hati nak mengaji menutup ilmu agama ni. Pak babo tanya ya lah. Tu nak ngaji setara mana? Pak Hawan tu pun. Ngaji ikut cekak sekat bo nak ajar ya tu dia nak ngaji. Abah tu tak apa lah itu. Moga ya tak ada bukan budak lobek, bukan budak bengih ke apa. Orang ni orang ada live juruh dah lah. Kalau kira-kira lala ni tu baba suruh waktu dia buat. Dia pun duk pondok lagi kak. Bo cukup 41 lagi. Pun baba tanya, temun tak kelek ke? Cukup dah 41 hari ni yang nak kelek pun. Payah ya kau apa kata amor dia jadi bersalah nak kelek ni kata. Bersalah nak kelek. Kalau kelek pun nanti kelek
buat kasme ni ta. Boleh buat kasme lalu pas nak mai berjalan lagi mari acak-acak pun gitulah. Pada kelek gila mu kita buat lekat dengan rumah duk ngak retino nu pula duk kecek babo-babo ta molek gak li tu kan. Tapi duk bersedah ya ta kalau dah khabar apa we dah mau oyak. Saya dah kapung takut-takut itu ya reme itu tak agak ana bini ya tak agak uzur apa. Ya apa? Awak tak ada bimai apa dah rumah ni berah ke. Ya itu ya wak padi boleh rumah padi wak setahun makan wak 3 tahun. Taknya habis je deh. Tak apalah ni beli berah kilo. Jabel 5 kilo itu dak. Berah dak 5 padi tu ya. Buka itu ya tak wak pak mek ya wak. Ya store ke itu 9 store tu dekat dengan 5 mek dah. 4 mek setengah. Panjang 11 store rumah padi jam itu. Tu kan padi penuh tu kan. Mana padi humor lagi, padi benar lagi, padi baruh lagi orang cekak. Kalau tamu 5 padi tu. Ni bu, lagu tu lah juga. Padi dok-dok 5 padi bagi makan pun dok-dok. Sepolak nasi dah ngai ko dalam baruh, ngai le lubuk itu boleh makan dah. Jadi lah nasi dah tak ada pelak. Ayah ke do, yang ada belakang yang itu ke rumah. Wah ni pun do ngai babo tu ke dok ngaji ngaji siapa PM Kasman wak mendai. Dia pun minta di babo bon ni tak ledok apa nak kena klik lu rumah. Moga kena klik buat benar ya ta. Apa tu tak ada apa lah hal itu kan mengklik pal wak benar papa nyedung lagi. Ya pun dah kucu tanya babo ke apa kan ya ke mama apa klik. Kelek ni rumah apa mujo lah dia awak boleh mengaji dah. Dakak bini dia apa lah ingat awal lama tak ada boleh jumpa kucuk mak ya peluk mak ya dah. Mak ya telagu mana awak mau pergi mengaji apa royak lah tu sedap mak ngaji dah banyak perkara lah boleh tahunya. Ya jadi imes maya baca apa jadi sedapnya bini apa jadi setuju. Kedua bekas semem nyakum nerah nabu galo ke sampai ke menyedung sudah dah lah. Sampai cukup masa dia janji dengan babo. Dia apa? Menumbuk berah ke apa bubuh dalam guni persiak lah nak bekas pengagi pondok gitu lah dia apa? Boh berah dalam gundi apa boh siap apa kalau kakak kan gi pondok gi dok pondok juga hawa dia ni juga sikit ngaji apa boleh nak enak dia kanak ni boleh jadi palap tak boleh jadi palap tak dok ngajar budak pia makhluk pia arwah dok lagu tu lah. Dok lagu tu siapa dia ni lepas pada dia klik nyedung itu tu sampai 15 tahun. Dia tinggal bini dia tu. 15 tahun dia tinggal bini dia saat itu, dia duduk gitu sampai babo kata dia ni, wai, mung ni aku habis dah ilmu hak nak boleh jamu. Dia kata, tak tu nak japo dah di mung pekoh ngaji dah nah hung sorah ke apa pandai dah sampai boleh jadi pala telah duk ngajar pondok kue budak pada mung kelek rumah mung lah manok itu bini mung podok nati mok mung podok do tu
Pak dia apa? Terima kasihlah babo. Mugodok ni lama ketiak sebel lah jumpa dengan mama ke apa. Babo saya cekak dia. Tapi ni betulnya ada bini dah. Tu. Ya apa? Boleh ijazah pada babo yang sampai boleh buka ponok pun dah lawan ni. Ambil buku saya kitab ke apa hak dia dah tu kan. Mugodok ponok dia sedekah dok apa dia boleh dok angkeng hayat tu kelai hayat sudah lah tamat ni. Kelek mari tu kan. Kelek mari jalan mari. Salah tu baik di ponoknya lewat. Kelek mari hari tu dia gelak tengah jalan. Tidur tengah jalan. Dia podok. Tidur tak jenera lah malam tu. Dia ingat ke rumah. Duk gitu pula cerah bangun pagi tu. Gaduh-gaduh berjalan kelek lah. Kelek ni sampai di rumah dia ni lepas Isya. Lepas Isya saat ni tu. Dia apa? Kelek sama orang itu tak ada itu mana dari rumah dah. Pagi dapat moga rumah orang tak ada orang tina duduk rumah. Itu kes rebas selok pun selok gitu lah tapi ya apa buka nyelok pintu ke awal tengah malam masuk dari rumah selok pintu pojok ada gerak dak lah mak ianya pakai lagi bilik tidur ya kan dapat kaita be itu lah ya selok buka kaita be tu tengoklah bini dia dak tidur dak peluk dengan orang jatuh. Buatan apa dak peluk dengan orang jatuh tu kak. Kena kita nak murah tengok bini kita dak belakang dengan himo dah kan. Dia apa tak dak itu banyak dak pakai cabut badik di pinggir tu kak. Paling jatuh tu mari tengok kata orang jatuh tikai berat weh. Sehabis-habis cekak jatuh. Sehabis-habis ya sana murah. Bini ya lari lagu mana pun tak dak dengar apa dak dah buat dengan anak murah saat ni. Tikai cik habis-habis ya. Sehingga ya puas. Habis hati dia silap tinggal atau dia ni salah buat dosa besar dengan Tuhan bunuh orang ni. Ngucap. Lalu tu bini dia pun teriak selak bini dia ni. Bini dia khabar mak dia khabar tu lah baru dia tahu kata jatuh hak dia tikai saat ni tu adalah anak dia. Nuak geno ya kelek mari pondok tu bini dia tinggal gitu molek bini dia menganau. Pano ya tak laki ya pun tak tahu. Nak ya kawan saat ni tu ya tahu tak apa bayar kelek tahu dia tu. Hak tina tu. Hak tu lah jadi wak wi budak tu khabar awal khabar kata hak ce tu besar kata awal lagi ngaji pondok ni kena reti sobat, kena dengar sobat. Baru ya silap ingat semua ilmu yang ngaji mari kata. Sobat ni kita nak pakai kau kita berasa nak murah. Tak ada kira nak murah kau orang. Berasa tak tahan apa-apa sekarang. Itulah tempat kita kena pakai sobat.